Kucing Sungai Temurun. Baik, terima kasih rakan segas kita Wali Umul dan juga Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada auda yang sentiasa menyaksikan kami di Rampai Pagi menerusi lintas langsung dari daerah Temburong. Edisinya pada hari ini 1 Zulkaadah 1446 Hijrah bersamaan dengan 29 April 2025 Masihi. Dan apa yang diharapkan pada hari ini agar auda sentiasa di dalam keadaan sehat walafiat hendaknya, dan juga didoakan agar segala perancangan yang akan auda rancangkan pada hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah auda, sebelum kita menyaksikan bahan visual, ingin juga disampaikan satu bahan informasi, iaitu ingin dimaklumkan bahawa program Ketemburong Bisai akan diadakan selama 4 hari dari 1 Mei sehingga 4 Mei 2025. Oleh itu, orang ramai adalah dialu-alukan untuk sama-sama hadir dan untuk menyaksikan apakah acara dan aktiviti yang akan diadakan semasa program ini berlangsung. Jadi Auda, nampaknya kita akan teruskan sahaja menyaksikan bahan visual yang akan disampaikan oleh rakan segas kita, Siti Izawati. Jadi mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Jadi pada kali ini saya akan membawa Auda penonton untuk membuat pendekatan. Sebelum itu saya ingin mengongsikan jua, sekarang saya berada di salah sebuah hutan yang terletak di Kampung Puni. Jadi pada kali ini Ketani akan mencari sejenis daun. Jadi daun apakah yang akan Ketani cari pada kali ini? Auda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Lembah atau lebih dikenali sebagai lamba ialah sejenis tumbuhan yang tumbuh secara berumpun, yang agak besar, yang biasa ditemui di kawasan belukar yang agak redup dan terlindung dari cahaya matahari. Daunnya ringkas, berwarna hijau, keras dan kuat, berbentuk bujur. Saiz daun yang berukuran antara 55 hingga 57 cm panjang dan 15 hingga 17 cm lebar. Daunnya bersifat menirus pada kedua-dua bahagian hujung dan pangkalnya, manakala bahagian tepi daun berkeadaan licin dan daun lamba mempunyai banyak urat daun pada permukaannya. Tangkainya panjang 90 hingga 92 cm. Alhamdulillah ada sebetulnya daun anitah yang saya cari. Dari tadi sudah. Jadi Alhamdulillah telah pun kita jumpai. Saya percaya juga ada di antara kita yang mengetahui daun ani dan ada juga yang kurang mengetahui. Sebetulnya daun ani kita panggil daun lamba. Daun lamba ani banyak kegunaannya. Jadi barangkali ada di antara kita yang ingin tahu apakah kegunaan daun lamba. Pastikan teruskan bersama dengan kami. Terima kasih. Yang naik daun lamba ni, telah tadi mengambil dari pohonnya, buahnya pun ada, khasiatnya pun buah itu pun boleh juga dimakan. Daunnya ni yang ku tahu saja untuk penjalin kelupis. Yang selebihnya tu, ni lagi lupa ingat lah, pasal yang lama-lama dulu tidak berapa hampit. Jadi ada kemungkinan yang muda-mudaan ni, maka dia yang lapis daripada ni untuk membawa nasi untuk bata ke mencari lah ke dalam hutan ke padi. Daun yang muda-muda tu untuk membungkus nasi. Kali lah ini yang aku tahu. Tapi yang aku tahu untuk penjalin lah, penjalin kelupis yang mulanya ancaman lah yang kami pakai.
menghasilkan bunga daripada pengkal pokok. Bunganya berwarna kuning kecil dan berbentuk lonceng. Setiap bunga mempunyai 6 kelopak dan berwarna kuning terang. Selain daripada menghasilkan bunga, tumbuhan ini juga menghasilkan buah. Buah yang matang berbentuk seperti berwarna putih dan rasanya manis apabila dimakan. Masa ni payah pulang ke tani kan mencari yang anak-anak. Jadi ada tempat-tempat sajalah yang ke tani anak terdapat. Kadang-kadang arah ke tani berjalan-jalan yang biasa itu pun dia ada berkampung-kampung. Ini berjalanlah sedikit ke dalam hutan mencari yang panjang. Bukan yang muda ni untuk penjalin tu. Kadang yang muda tu putus tu. Yang tu daunnya tua tu yang anak pakai. Ada sejenis akar namanya tigis. Payah kita ni mencari je tu. Sama je tu untuk penjalin kelupis yang tujuh dulu. Tapi jarang. Jarang. Mana tu payah beli. Kalau rahnya lah. Tapi masa ni kebanyakannya ada pulang juga. Alah tu panjang tu. Panjang daripada ni cuman ni. Banyak jarang menggunakan. Daun lamba ini juga memiliki banyak kegunaan. Selain daripada untuk dijadikan jerat, ianya juga digunakan untuk menjalin seperti menjalin kelupis yang digunakan oleh orang dulu-dulu sehinggalah masih lagi digunakan sehingga ke hari ini. Itulah antara kekuatan yang dimiliki oleh daun ini. Alhamdulillah, itu dia sebentar tadi pendekatan saya mengenai dengan daun lamba. Jadi Alhamdulillah sedikit sebanyak dapat memberikan petani ilmu pengetahuan juga mengenai dengan kegunaan, manfaat, apa sebenarnya daun lamba ni, apa kegunaannya. Dapatlah menambahkan ilmu pengetahuan petani bersama untuk kalian ni. Jadi di keluaran yang akan datang, apakah yang akan kita ni buat dengan daun lamba ni, Auda nantikan di siaran akan datang insya-Allah. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.